Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung kita punya perbahasan tentang alamat i'rab. Jadi dalam video ni khususnya kita akan bincang alamat rafa'. Cuma alamat rafa' untuk isim. Jadi alamat rafa' untuk isim ada tiga alamat. Tiga alamat. Yang pertama ni ialah dhammah. Iaitu baris depan. Alamat yang kedua ialah alif. Itu huruf alif. Dan alamat ketiga ialah waw, iaitu huruf waw. Jadi macam kita tahu hukum dan alamat i'rab ni ataupun alamat rafa' secara khusus ni sebenarnya ialah perubahan hujung kalimah kan. Perubahan hujung kalimah. Jadi bila bahas tentang hukum i'rab, bila bahas tentang alamat i'rab kita kena ingat hujung kalimah. Jadi hujung kalimah yang memiliki alamat dhammah ini ketika rafa' dia ada tiga jenis perkataan. Yang pertama ialah perkataan isim mufrad, iaitu kata nama tunggal. Satu, kan, seorang guru, al-muallim, itu contohnya lah. Kemudian yang guna alamat dhammah juga ketika rafa' ialah jamak taksir. Jamak taksir. Contohnya kalau masjid jadi masajidu, kan, alamat rafa' dia dhammah. Kemudian yang terakhir ialah jamak muannas salim. Jamak perempuan ramai. Jamak muannas salim contohnya al-muslimatu. Itu juga kalau rafa' dia guna alamat dhammah. Untuk alif, alamat alif ketika rafa', perkataan yang menggunakan alamat alif ialah satu saja, iaitu jenisnya musanna. Kata nama kita kata apa, dua, kan. At-talibani, dua orang pelajar, dia guna alif. Kalau kaedah kita belajar asas dulu, alif nun, kan, talibani. Jadi alif nun tu dikira sebagai satu tanda untuk musanna, tapi alif tu sendiri ialah alamat rafa'. Kemudian untuk waw kita akan hanya akan digunakan ketika rafa' untuk kalimah jamak muzakkar salim. Contohnya al-muslimuna, muslimun, guna waw nun. Jadi waw tu ialah alamat rafa'. Dan yang terakhir ialah asma'ul khamsah, isim yang 5. Ini syarat nak jadi isim 5 yang guna alamat dhammah ni ialah ketika mana dia jadi mudhaf oleh abuka atau akhuka, kan, abu muallimu, bla 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 sampai habis. Jadi ini ialah daripada jadual perteminda yang mesti dihafal kaitan dengan alamat rafa' dan ke mana alamat itu digunakan. Perkataan apa alamat itu digunakan. Untuk menambah faham lagi tentang huraian ni, kita kena mengingat mendatangkan contoh dan mengingat contoh tersebut. Ini kita akan bincang dalam video yang seterusnya. Sekadar itu nanti kita jumpa video lain.